Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi yang tonton video ni. So hari ni aku punya jadual, semalam aku pergi JB. Aku pergi banyak jalan jauh. So hari ni tak dibuat kerja. So terdetik lah nak check aku punya minyak hitam. So tengok mileage aku tengok mileage aku sekejap. Mileage aku guys. Mileage aku baru 1242 mileage aku. So aku terdetik nak check aku punya minyak hitam. So aku check lah minyak hitam. So minyak hitam aku tadi ada turun sikit. Memang ada turun lah. Nampak ada beza. Jadi aku nak tanyalah yang kaki S-Max kan. So memang kalau mileage lebih kurang dekat 16 memang kena top up minyak hitam ke ataupun kau servis terus minyak hitam. Coba nak tanya korang. Sekarang korang ada yang pernah pakai S-Max tu boleh tanya, boleh komen kat bawah. So yang baru hari ni, yang tempoh hari ada tanya kan, aku buat video SR 3 Vosh tu 250 baloi ke tak baloi untuk korang beli motor daripada China ni. Ini pendapat aku lah. Ini pendapat aku. Jadi aku tak tahu korang punya pandangan masing-masing kan. Ada setengah dia kata berada ni pandai cakap mana. Di sini pakai S-Max tak. So ini pendapat aku. Dan aku pun baru belajar dan aku pun faham apa yang jadi. Dan aku terangkan kejap lagi. Okay, let's go. Okay guys, aku sambung cerita tadi. Jadi ada yang tanya kan, baloi ke kalau kami motor daripada China ni, ataupun aku nak ambil motor daripada Yamaha kan, ataupun Honda. So dia pendapat aku lah, ni pendapat dia terbagi pada dua tau. Terbagi dua. Sama ada yang pertama, orang yang beli dia akan fikir okey lah, kalau aku beli nak jual balik ada harga tak? Maksudnya macam tu. Just kalau ada, mungkin ada yang komen kan, beli motor takkan nak untuk jual, beli motor takkan untuk jual kan. Jadi kita tak tahu kita akan datang macam mana. Adakah kita ni akan datang kita senang ataupun kita susah, kita tak tahu. Dan satu lagi, ada setengah dia akan fikir okey aku nak pakai 250, lepas tu next year 2-3 tahun lagi aku nak tukar, upgrade full, nak pakai 560 ke macam tu lah. So itu golongan pertama. Dari situ pun ada pecahan lagi lah. Ramai lagi yang komen kecam pakai mahal ni. Okay. Yang kedua, motor daripada China. Dia ada setengah yang fikir okey lah, tak mampu nak beli motor jenama-jenama kan. So mahal sangat. Jadi dia orang ambil lah motor daripada China pakai. Dari situ pun ada juga yang best kecam motor daripada China tak ada barang spare part, susah apa semua. So benda tu ada betul, ada kurangnya lah. Ada betul, ada baiknya, ada kurangnya. Okay, bersebut pasal harga value motor. Okay, harga value motor benda paling basic, benda paling simple yang kita pernah nampak. Macam tu aku pakai Y16. Satu Y16 aku pakai. Biasanya itu motor tu full loan full loan, harga loan 20,000 full loan. Itu aku punya lah. Aku tak tahu kau punya macam mana kan. Harga full loan 20,000 5 tahun ikat. Okay, 20,000 5 tahun ikat. So bila kau dah pakai 20,000 5 tahun ikat, lepas 5 tahun kau nak jual balik sebiji macam Y15 yang kau pakai 2-3 tahun lepas, 5-6 tahun lepas tu, kau jual balik, harga value dia hanya jatuh pada 6,000 ataupun 7,000. That's super kalau kau beli motor yang daripada China yang harganya belas-belas ribu, termasuk loan jadi 20,000, 19,000, 20,000 kan full loan. Dan itu sama. So bagi aku itu antara benda yang sama lah. Contoh ibarat macam kau beli motor daripada China yang 250, harga dia sama dengan motor Y ataupun NVX Yamaha yang kau loan 20,000 kan, sampai 20,000, 12,000 kan. Jadi bila kau bayar balik, kau nak jual, harga dia sama macam motor NVX tu, walaupun motor kau 250cc. So kat situ lah beza je. Beza lah macam kalau pakai S-Max, kau pakai motor Honda Forza pun, kau jual balik mungkin ada value lagi lah dalam 18,000, 20,000, bergantung pada masa lah. Dari situ yang pertama. Yang kedua, aku nak cakap yang jenis
motor Cina ni ada satu certain yang aku kena fikir panjang. Fikir panjang maksudnya bias memang kata spare part is banyak. Enforce ada, Malaysia ada banyak spare part masuk daripada Cina. Kalau tak, kenapa nak orang jual masuk Malaysia kan? Dan itu antara salah satu sebab lah. Salah satu sebab yang akan ada jadi isu bila kau pergi ride jauh. That's kau tak tahu motor kau tu tiba-tiba belting putus dekat kawasan kampung, kawasan pengampungan, belting kau putus, atau motor kau break down, nak tukar minyak hitam ataupun sebagainya lah. Adakah kedai tu akan jual barang yang kau pakai? Tak. Cukup benda paling simple lah. Benda paling simple yang aku pernah lalui, aku pergi Mersing, bawa Y16. Aku sampai ke Mersing, aku cakap, kedai kawasan-kawasan perkampungan, aku tanya, bang, sprocket Y16 ada tak? Tak ada. Tu Y16. Dan sama lah motor-motor besar ni, S-Max ke Cina. Tapi lebih-lebih pada motor-motor Cina lah, motor-motor yang orang susah kedai nak masuk. Itulah antara salah satu sebab lah. So bergantung pada masing-masing, minat masing-masing. Jadi kau tak boleh lah nak samakan, okey lah dia ni pakai motor ni pakai, tak lah. So baru minat masing-masing. Kau tanya poket diorang sendiri, berbaloi ke tak berbaloi kau nak beli motor ni, ataupun sonok ke tak sonok. Sebelum beli tu kau tengok dulu, check dulu macam mana keadaannya. Kalau tak ada tempat test ride, kau test ride dulu. Kau tanya dulu, kau fikir masa-masa dulu sebelum beli. Dan satu lagi perbezaan antara motor yang harganya, contoh perbezaan motor Yamaha dengan motor Cina. Satu yang aku nampak perbezaan daripada segi spare part. Contoh minyak hitam samalah, minyak skuter kan sama, dua-dua tu model sama, minyak hitam. Yang akan nampak perbezaan adalah dari segi belting. Kalau belting, aku pernah survey dekat Shopee, aku tengok harga belting untuk Honda Forza lebih kurang dalam 100, 100.5, 130. Untuk S-Max lebih kurang 110. Shopee lah, itu memang original punya aku jumpa. Jadi kalau aku pergi survey yang motor member aku yang SR3 Voice tu, harga dia lebih kurang dekat 200. Sebab dia tak masuk Malaysia lagi. Jadi aku tak tahu akan datang macam mana. Mungkin akan lagi susah atau lagi mahal, macam itulah. So itulah perbezaannya. Motor murah tapi kau nak servis tu mahal. Kalau motor mahal, nak servis tu agak boleh harga lagi lah untuk kau cari barang. So kat situ dua perbezaannya lah. Okay. Jadi nak beli, fikir dulu, fikir logik dulu, fikir dulu betul-betul. Jangan bila orang cakap tu nanti, abang ni tak. Ini pendapat saya. So kalau korang ada pendapat, korang komen kat bawah, tak ada masalah. Okay. So itu saja untuk vlog hari ni. Aku pun tengah pening pasal aku top up minyak hitam aku tu, agak dah turun sikit tadi. So kena top up lah. Nampak motor S-Max pun ada problem. Jangan kata motor Cina, motor S-Max pun ada problem. No. So pandai-pandai nak beli, fikir dulu macam mana, berbaloi ke tak berbaloi. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Let's go.